Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah revision untuk peperiksaan asas tagaful TBE bahagian A bab 1. Okey, untuk TBE dia ada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian C. Okey, bahagian A ni untuk umum, untuk orang kata general knowledge dan ada juga di beberapa topik berkenaan dengan insurans dan takaful. Okey, so kita pergi topik by topik berkenaan dengan revision ni. So, namun dalam pada masa yang sama, you all tetap memerlukan baca ataupun refer dekat textbook. Okey, textbook ni adalah, tak nampak kat sini. Textbook tu kita akan bagi untuk part A dan C. So, you all boleh print ataupun you all boleh baca secara online. Okey, untuk kelas revision ni, kita pergi secara ringkas supaya you all boleh dapat sekurang-kurangnya penjelasan agar lebih mudah dan faham bila rujuk textbook nanti. Okey, baik. Okey, untuk topik satu ni kita tengok apa yang ada dalam asas syariah dan muamalat. Okey. Untuk topik satu ni dia berkait dengan Islamik sikit lah. Okey. Namun tak ada yang perlu saya explain secara detail dalam topik satu kerana topik satu ni adalah topik yang asas sahaja yang mana kalau kita baca pun sebagai orang Muslim kita baca pun kita dah boleh faham dah apa yang dimaksudkan dengan asas-asas syariah dan muamalat tadi. So tak ada penjelasan yang tak faham lah maksud ni. Boleh boleh orang kata kita boleh faham direct gitu kan. Okey. So dalam asas syariah ni Islam tu bermaksud penyerahan. Saya tak pergi detail sebab saya bukan ustazah. Okey, dalam konteks agama dia bermaksud penyerahan sepenuhnya lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Islam bukan sekadar sebuah agama tetapi ad-din yang bermaksud cara hidup. Sebab tu dia berkait yang ini kenapa ada asas tentang syariah dan muamalat? Sebab dia berkait dengan cara hidup. So takaful ni pun berkait dengan cara hidup juga iaitu dalam bentuk keuangan kita. Gitu. Islam melibatkan dimensi material dan spiritual keberadaan manusia. Okey, ini pendahuluan saja. Okey, kat sini, okey, kita pergi kepada unsur-unsur penting dalam Islam. Okey, ada akidah, syariah dan akhlak. Okey, so kita akan perincikan satu-satu. Dalam exam, okey, dia akan tanya apakah itu. Dia bagi penyataan dan dia relate, okey, yang ini berkait dengan apa? A, akidah, B, akhlak, C, syariah. Lepas tu dia tambah lagi benda-benda apa supaya you pilih A, B, C. Itu soalan yang senang, direct saja. So, akidah, akhlak dan syariah ni kita boleh baca direct dalam buku teks. Okey. Saya akan sebut, saya akan kalau ada poin-poin yang perlu ditekankan, saya akan beritahu penekanan dekat satu-satu topik tu. Okey, konsep Islam tu tadi ada tiga bahagian akidah, syariah dan akhlak tu. So dalam syariah tu ada empat perkara iaitu fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh jinayah, jenayah dan fiqh muamalat. Okey, kalau ibadah ni berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, yang ini ada soalan. Okey. Dia kata soalan dia berkait dengan fiqh ibadah, ada soalan berkenaan dengan ini. So dia akan tanya hubungan antara manusia dan Allah, ya atau salah ataupun dia suruh pilih lah. Okey. So di fiqh munakahat. Munakahat ni berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan. Yang ni semua orang tahulah ni basic saja. Jenayah ni berkaitan dengan undang-undang jenayah. Muamalat berkaitan dengan transaksi komersial ataupun perniagaan. Okey, yang ini pun ada soalan juga. Dia kata, apakah empat sumber syariah? So, berikan. Apakah empat sumber syariah? Dia pilih A, B, C, D. Dia akan susun benda tu, dia campur dengan benda-benda yang point tak betul, so supaya you keliru. Jadi, you pegang je. Sumber syariah pertama Al-Quran lah. Yang kedua sunnah. Yang kedua ijma'. Ijma' ulama' fuqaha. Maksudnya yang ini persepakatan para kita panggil ulama' gitu dengan qiyas. So kita ada empat perkara ni je. Hafal yang ni je dah cukup dah.
Jangan ada unsur-unsur lain. Okey. Kalau 5 prinsip agama nyawa akal, jaga agama, jaga okey, objektif syariah ni dia nak melindungi atau dia nak memelihara atau dia nak menjaga apa? Agama, nyawa, akal, keturunan dan kekayaan. So kat situ ada juga pasal kekayaan ni, iaitu keuangan lah. Okey. Yang ini you all baca je direct. Saya tak ulaslah banyak-banyak sebab tu kata-kata bab satu ni dia bab yang sangat senang. Dia baca straight saja. Dan soalan-soalan dia ada 2-3 soalan dalam satu paper tentang bab satu ni. Okey. Istilah muamalat yang ni semua orang ni lah kan. Okey, kita pergi kepada mana yang penting lagi. Prinsip-prinsip asas muamalat. Yang ni baca je direct. Okey. Oh, unsur-unsur utama dalam akad. Okey, akad ni mesti kena ada pihak yang berkontrak. Uh, takaful ni dia beza dia dengan insurans tu dia ada akad tau. Okey, dia ada akad dia menggunakan akad konsep dia menggunakan akad kontrak kontrak iaitu pihak yang berkontrak pemberi tawaran dan penerimaan sirah perkara dan pertimbangan. So dalam akad dalam kontrak takaful So dia ada kontrak. Okey, perkara unsur-unsur utama dalam akad ni perkara dalam kontrak mestilah sah, bukan dipalsukan, dapat disampaikan, maknanya faham dan jelas ditentukan dalam kontrak. Wujud kecuali untuk jualan perhantaran tertangguh. By as-salam dan kontrak pembuatan atau projek istiqna lah. Harga harus ditentukan terlebih dahulu untuk mengelakkan ketidakpastian. Okey, sebelum kita sign satu-satu polisi, so kita dah dapat quotation. Dekat situ kita dah tahu dah untuk manfaat yang kita akan dapat ni berapa total syaruman yang kita kena bayar. Itu dah tertulis dah dalam akad masa kita nak mohon takaful. Akad itu sah apabila adanya sign antara kedua-dua maksudnya dipersetujui, ada sign tadi akad, bukan dipasukan, dapat disampaikan. Okey, dalam polisi tu dia dinyatakan secara jelas benda apa yang tak di cover, benda apa yang cover, benda apa yang boleh tak boleh, semua ada kat situ. Pemohon siapa, penerima penama siapa, penerima hibah siapa. Lepas tu dia dah tentukan dah kontrak tu sejelasnya dalam table, dalam bentuk perincian dan sebagainya. So itulah yang dinamakan akad untuk kontrak. Kontrak ni agreement ataupun sijil takaful. So itu saja untuk topik bab ini. Okey. So kita um, stop dulu di sini untuk topik bab satu ni. Sangat simple sangat simple untuk bab satu ni. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okey. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.